Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini sangat simple ya, iaitu ayam pedas versi Kelantan. Okey, jom kita tengok cara-cara saya masak ayam pedas. Jom. Okey. Kita masak sehingga sambal kita ni pecah minyak ya. Okey, ini menu first sahur. Okey, saya prepare siap-siap. Esok pagi bangun sahur, terus kita panaskan je. Senang je. Okey, anak ada saya request nak makan sambal ayam. Okey, kat sana saya goreng ayam Nanti ayam ni kita goreng setengah matang je. Sebab nanti kan nak masukkan dalam sambal tu kan. Simple je menu sahur. Saya memang kalau sahur akan makan berat lah anak-anak. Okey, kita tunggu sehingga sambal kita pecah minyak ya. Okey, ayam kita dah masak. Saya nak angkat. Kita letak tepi dulu. Nanti sambal dah siap baru kita masukkan dalam sambal. Dah buka api. Okey, sekarang kita tunggu sambal. Okey, dah pecah minyak. Tapi masak sambal ni memang kita kena redha je lah. Dapur tu akan termercik semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sekarang kita tunggu sikit lagi. Sementara tu saya nak potong bawang Holland ya, untuk hiasan dalam ayam sambal kita. Tadi saya dah masukkan gula nisa dengan asam keping, dengan apa yang tak diperasa tapi lupa nak tekan record. Okay, sekarang kita masukkan sedikit sos cili, kacang, bukan macam mana pula tak record. Apalah. Masukkan sedikit kicap. Saya guna kicap pedas nak bagi warna dia gelap sikit. Aduh, habis ni sepah dapur. Okey, sekarang saya nak masukkan ayam yang kita goreng tadi Bismillahirrahmanirrahim. Saus sebati. Saya nak try sikit rasa dia. Okey, rasa dia dah ngam. Ayam pedas versi saya ni memang kurang pedas sikit sebab anak-anak tak makan pedas sangat. Tapi kalau dia cantik kan. Okay, sekarang saya akan masukkan bawang Holland yang kita potong tadi. Senang je prepare siap-siap malam ni. Esok
Sahur esok panaskan je. Masak nasi. Okey, kita tunggu hingga ia masak. Okey, sementara tunggu ayam tu masak, saya nak tunjuk korang tengok. Habis dapur. Inilah kalau masak sambal. Okey, inilah dapur yang saya selalu masak. Memang kecil je. Ruangan dia memang kecil. Okey, ni terus sinki. Nampak? Tu memang terhad sangat kalau saya nak buat video. Kat atas tu bahan-bahan saya. Tu, ni je. Nampak tak? Tapi alhamdulillah saya bersyukur lah. Biasalah rumah tak besar. Okey, sekarang kita tunggu sehingga ia masak, baru kita sambung ya. Okey, jom kita check. Cantik. Okey, saya angkatlah. Okey, inilah rupa ayam pedas versi Kelantan. Alhamdulillah. Lauk untuk hari pertama sahur. Saya buat simple je. Nanti esok macam mana nak letak macam Sah sekejap. Okey, nanti esok saya akan buat telur dadar je ataupun telur masin. Nampak? Simple je. Resipi pun sangat senang. Okey, alhamdulillah. Menu pertama sahur kita dah siap. Okey, jika anda suka video saya, jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum semua.